Kesian adik itu kena gigit kutu babi. Kutu babi boleh gigit manusia tau. Di bahagian kepala ke, tangan ke, badan atau dalam telinga pun boleh. Kutu babi biasanya ada di tempat ladang atau tempat yang ada rumput yang tinggi. Dan biasanya menjangkiti haiwan seperti lembu atau kambing. Kutu babi boleh gigit kulit manusia dan juga hisap darah. Masalahnya, tempat gigit kutu babi boleh menyebabkan ruam merah, bengkak, gatal dan juga demam tinggi. Dan ia juga boleh menyebarkan sesetengah virus atau bakteria. Jika nak buang kutu babi di atas kulit, tarik kutu babi ini secara menyeluruh. Jangan tarik kaki sahaja atau jangan tarik kepala sahaja. Jika gagal keluarkan kutu babi, perlu pergi ke klinik terdekat untuk jumpa doktor. Jangan guna benda-benda pelik, minyak ke atau api untuk keluarkannya. Ingat, jumpa doktor jika kena gigit kutu babi. Jika dapat persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.